Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap ucapan Subhanallah ditulis oleh malaikat. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah, maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh. Ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbirji'un. Boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu? Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saat saja aku nak buat amalan saleh yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata tidak sama sekali. Siapa yang akan dikembalikan? Mana ada manusia yang dah duduk di alam barzakh kemudian nak dikembalikan? Takat mana hak buat, takat tu ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala kata, ni kita dah duduk alam barzakh, maka ayat ini dibacakan kepada saya yang hidup dan tuan-tuan yang hidup untuk kita mengambil iktibar, untuk mula mengisi keseluruhan kehidupan kita dengan ibadah dan mencari redha Allah. Kerana manusia yang mencari redha Allah dan akhirat, beliau akan diberikan dunia dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala.